Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Azmi Ibrahim. Fokus minggu ini 3 minit bersama Japan. Kerajaan negeri memberi penekanan kepada pembangunan bakat tempatan agar rakyat Sabah dapat mengisi peluang pekerjaan berkualiti tinggi yang diwujudkan melalui pelaburan baharu dan pembangunan sektor strategik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, kerajaan negeri terus komited melaksanakan agenda pembangunan modal insan menerusi pelaksanaan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ2 bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir yang mampu memenuhi keperluan industri masa depan. Jelasnya, semua pihak termasuk Kesatuan Sekerja juga perlu melengkapkan diri dengan kemahiran baharu bagi menepani cabaran ekonomi moden yang dinamik selari dengan peranan yang merangkumi aspek pendigitalan, peningkatan kemahiran dan pematuhan piawaian antarabangsa. Kita mahu melihat lebih ramai anak Sabah menjadi juruterang, teknologis, juruteknik mahir, saintis data, pakar kecerdasan buatan dan pemimpin industri yang mampu berdaya saing di peringkat dunia. Ini kerana dunia pekerjaan kini sedang melalui satu transformasi besar yang dipacu oleh teknologi digital, automasi dan kecerdasan buatan. Teknologi ini sedang mengubah cara kita bekerja, menghasilkan produk, mengurus organisasi dan menyampaikan perkhidmatan. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri 3 Dato' Iwan Benedict semasa majlis penyerahan geran program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PAX 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu pada Isnin. Majlis perasmian tersebut disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman yang turut menyampaikan geran PAX kepada 38 wakil kesatuan sekerja dari seluruh negeri berjumlah RM310,000. Untuk rekod, tahun ini melalui PAX, Kerajaan Madani memperuntukkan RM6.1 juta bagi pelaksanaannya di seluruh negara termasuk kepada 38 kesatuan sekerja di Sabah. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Kementerian Sumber Manusia Kesuma dan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja JAX komited dalam memperkukuhkan kapasiti kesatuan sekerja di seluruh negara. Timbalan Menteri Kesuma Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, peruntukan RM6.1 juta itu diperuntukkan melalui JAX berfungsi bagi membantu kesatuan yang memerlukan sumber kewangan untuk melaksanakan pelbagai aktiviti berkesatuan. Jelasnya, geran berkenaan diagihkan kepada kesatuan mengikut kluster yang diluluskan termasuk peruntukan untuk program outreach dan program khidmat masyarakat CSR. Sebanyak 3.5 juta geran diagihkan kepada kesatuan sekerja mengikut kluster yang diluluskan dan sebanyak 2.6 juta untuk peruntukan program outreach dan program khidmat masyarakat. Geran PAX yang disalurkan pada hari ini bukan sekadar satu bentuk sokongan material tetapi merupakan pelaburan terhadap masa depan gerakan pekerja di Malaysia. Saya ingin menekankan bahawa penggunaan geran ini haruslah dirancang dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi memperkukuhkan upaya kesatuan sekerja, memperluaskan program pembangunan ahli, mempertingkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab serta memperhebat aktiviti advokasi di peringkat industri. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Setiausaha Bahagian Pembangunan Kewangan dan Sumber Manusia Dato' Ahmad Firdaus Baharudin. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa dan perkembangan terkini Kerajaan Persekutuan dan Negeri hanya di Japan Sabah.